Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka berapa kat mana? Muka surat 9. Kat mana? 18 belatan. 14. Oh. Dan jikalau ada muka surat 9. 14 belatan. Oh. Maka bermula engkau itu mati hati. Dengan atas dah. Dan jika dipotong. Mereka tunjuk ni. Mana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh, dan jikalau ada engkau atasnya maksiat. Sebelum ni dia kata, pada ketika mati hati, pada ketika hati kita mati, hendaklah duduk pada tempat hikmat. Tempat hikmat, tempat ilmu yang manfaat, tempat kalam-kalam hikmat. Gitulah tempat-tempat ahli tasawuf mengaji ilmu tasawuf. Dan di hadapan orang alim. Maknanya banyak duduk dengan orang-orang alim. Sebab pada dia ada bauan syurga. Engkau akan dapati pada jalan engkau dan pada rumah engkau. Maka sentiasa duduk engkau. Dan jikalau ada engkau atasnya, atas rumah kau, dan dia suruh duduk di rumah maksiat, ataupun jikalau engkau adalah engkau atasnya, kita ambil atas tu tak apa, atas tempat hikmat, mana duk pi tempat-tempat tu maksiat juga.
Maka jangan engkau kata apa juga faedah duduk aku pada hadapan ulama. Domain ni, jikalau adalah engkau atasnya, atas tempat hikmat dan di hadapan orang alim. Dia kata sebelum ni, kalau kita puasa hati kita keras, berasa hujung. Tak puasa tu masalah. Nak tahu hati keras dia, kita tak mau terima nasihat orang. Kita sombong, ego, itu hati keras. Jadi dia kata kena rajin duduk di tempat hikmat, kena rajin duduk di hadapan orang alim. Maka jikalau ada engkau atasnya, atas tempat hikmat dan di hadapan orang alim, itu maksiat. Makna buat maksiat juga. Masa tu syaitan nak tipu. Maka jangan kau kata apa juga faedah duduk aku pada di hadapan ulama dan padahal aku berbuat maksiat. Syaitan mula duduk bisik. Ni tak ada apa dah. Duduk depan mengaji, duduk mengaji, duduk macam tu. Ni faedah apa? Duduk hadir majlis ilmu maksiat tu buat. Syaitan dia buat gitu. Padahal aku berbuat maksiat dan tiada boleh aku meninggalkan maksiat. Tetapi atas barang yang dilontar orang engkau lontar. Tetapi meninggalkan maksiat, tetapi atas barang yang dilontar orang engkau lontar. Apa makna? Hak orang buat, orang tuduh, kamu buat. Maka jika tiada dapat petunjuk ini hari yang lain, ini barangkali pada hari yang lain pula. Tulis gitu. Maka jika tiada dapat petunjuk ini hari, jika tiada dapat petunjuk ini hari yang lain. Jika mana jika tak dapat petunjuk, tak dapat petunjuk hari yang lain. Apa mana? Ini barangkali pada hari yang lain pula. Mungkin hari ini tak dapat petunjuk, tapi hari lain mungkin dapat petunjuk. Mana apa mana? Teruskan. Teruskan. Jangan berhenti. Kalau tak dapat petunjuk ini hari, yang lain. Dia buat ringkas macam tu je. Mana apa? Dapat tunjuk pada hari yang lain. Jenuh lawan syaitan. Dia ambil peluang. Ketahui olehmu, hai orang yang berbuat maksiat, jangan engkau berbuat maksiat. Maka sungguhnya adalah sebab punca dan faktor maksiat itu tiada dapat rezeki. Mana hang tak dapat rezeki lagi? Rezeki tu dia macam taubat. Taubat tu dia macam rezeki. Jadi nak dapat rezeki dia kena minta. Dia kena minta kepada Allah. Adalah hadis, inna ar-rajul la yuhramu ar-rizqa. Seorang lelaki itu diharamkan rezeki bizambi, dengan buat maksiat, yusibuhu, yang menimpai dirinya.
Wala yuraddu al-qadru, dan tidak ditolakkan takdir illa bid-du'a, melainkan dengan doa. Wala yazidu fil umri illa al-birru, tidak menambah pada umur itu mereka membuat kebajikan. Tidak ditolakkan takdir melainkan dengan doa. Maknanya dianggapkan juga orang yang tak dapat rasa taubat ni orang yang tidak dapat rezeki. Kalau begitu, maka hendaklah tuntut olehmu daripada Allah Ta'ala akan taubat. Mintalah kepada Allah taubat. Tubnam ilallah. Maka jika diterima taubat engkau, itulah yang dituntut. Kalau kita, Allah terima taubat kita, Allah terima nak taubatnya kita. Dia ada dua. Allah terima nak taubatnya kita, dan Allah terima taubat kita. Itulah yang dituntut. Pertama, kita nak minta bagi Tuhan terima kita sebagai orang yang nak taubat, orang yang taubat. Kemudian bila taubat, minta Allah terima pula taubat tu. Minta Allah tunjuk jalan kepada taubat. Maka jika tiada diterima taubat kau, maka hendaklah minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong dekat Allah. Dan kau kata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23. Dan jangan engkau, dia tak terima. Dia tak terima. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika kamu tidak ampun kami, wa tarhamna, dan kamu tidak kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami tergolong di belah golongan yang rugi. Rugi kan kami? Habis dia tak terima. Tengok surah Al-A'raf ayat 23. Dan jangan engkau seperti seorang sampai umurnya 40 tahun dan tiada memperbuat amal dan ibadat, dan tiada taubat daripada dosanya. Kenapa disebut 40 tahun? Kata Hasan Basri, orang kalau dia tak berubah umur 40 tahun, payah nak berubah dah. Ni jangan kita kata nanti pencen. Pencen tu bukan 40 tahun. Nanti pencen baru aku nak berubah. 40 tahun tu kalau kita tengok kita tak berubah sikit, tu bahaya. Kalau angin berubah sikit tak apa. Mana? Duk main majlis si sekarang. Tak main selalu pun. Duk main majlis juga. 40 tahun duk macam dulu juga. Kata Hasan Basri, habis. Kalau dia berubah, tapi tanpa ada taufik. Kalau buat ibadat tanpa taufik pada Allah, dia tak lama. 40 tahun. Jadi kita nak ubah 40 tahun. Satu ulama ni 40 tahun. 40 tahun tu mula dah. Biasanya daripada kecil, mula dah kita mula start berjalan ke akhirat.
Tak boleh dah fikir hal lain. Tak boleh tahu. Jadi fikir projek-projek apa duk fikir. Kerja-kerja tapi kena tunggu akhirat dah. 40 tahun ni dia umur tua dah. 40 tahun ni habis tenaga, lepas pada 40 tahun habis tenaga. 41 dia turun dah. Nak berubah tak berubah 40 tahun. Kalau 40 tahun tak berubah juga, habis. Kalau nak berubah juga, berubah cara dia. Berubah tak padan dengan dosa yang dia buat sebelum 40 tahun. Jadi 40 tahun dia start. Imam Syafi'i 40 tahun dia pakai tongkat. Sebab apa? Dia kata, aku soalannya macam aku duduk berjalan, duduk bertatih pergi ke akhirat. Tongkat tu duduk buat aku pergi akhirat. Dan tongkat ni mengingatkan kita. Tapi masalah ni tongkat nampak macam hebat. Begitu tak pun nak pakai, nampak hebat. Duk rasa hebat. Orang ni dia rasa hebat dengan tongkat. Masalah orang dulu pakai tongkat ni tak nampak hebat. Orang ni nampak hebat. Oh, pegang tongkat. Tapi tak sekata kita tak tahu hati dia. Dan ada dulu dia tak pakai tongkat sebab dia belagak, dia pasal sihat. 40 tahun. Dan jangan engkau seperti seorang sampai umurnya 40 tahun. Dia Arab ni 40 tahun syekh. Syekh ni tua. 40 tahun syekh. Syekh ni bukan syekh. Syekh orang nak bagi orang alim syekh tak tu lah. Syekh tu, syekh dalam bahasa Arab, man balagha umruhu sab'ina marrah yani arba'ina orang yang sampai umurnya 40 sana. Man balagha umruhu 40 sana. Orang yang sampai 40 tahun itu syekh. Syekh ni kita panggil dah orang tua. Adapun syekh orang adil tu, man balagha martabatal ilmi, orang yang sampai kepada martabat ilmu. Itu syekh tu, itu syekh lain. Jangan engkau seperti seorang sampai umurnya 40 tahun dan tiada memperbuat amal dan ibadat dan tiada tobat daripada dosanya. Tak tobat pada dosa ni 40 tahun dah. Jangan. Dan banyak suatu. Dan banyak satu ini paling banyak suatu yang ditakut atas engkau mati tiada dalam iman. Wal iyazabillah. Paling takut sekali mati tiada dalam iman. Wal iyazabillah. Mati tanpa tiada dalam iman. Mati tanpa iman. Wal iyaz, dia pun kata wal iyazu atau wal iyazabillah min zalika. Zalika mana? Mati tak ada iman. Oh, tak minum. Sebab apa? Sebab apa mati tak ada iman? Sebab memadam engkau akan jumrah iman. Jamrah iman. Jamrah apa dia? Bara api iman. Bara api iman tu kau telah padamkan. Jamrah ni bara api. Bara api iman dengan sebab banyak hitam hati kau pada berbuat maksiat sampai terpadam. Bara api iman tu sampai terpadam dengan sebab banyak hitam hati kau pada berbuat maksiat. Dan iaitu hitam hati itu, hitam hati pada berbuat maksiat, dosa atas dosa,
Sebab apa jadi hitam? Dosa tu atas dosa, dosa bertambun. Bertambun. Arab panggil ron. Dalam Quran kata ron. Kalla bal ra na'ala kun ron ni. Ulama kata zambun ba'da zambin. Berkarat. Dosa hati hitam tu lah. Berkarat. Dosa bertambun-tambun. Itu maksud dia dosa atas dosa. Quran panggil ron. Kalla bal ra. Bal rona. Dengan sebab banyak hitam hati engkau pada berbuat maksiat, dan iaitu hitam hati itu dosa adalah dosa bertambun-tambun, dosa atas dosa, hingga hitam hati engkau daripada tiada taubat kau daripada dosa. Lepas tu dia buat misal dulu seumpama seumpama periuk kan. Periuk kalau kita buat, kita baru beli, guna, cuci. Mana apa? Buat dosa, taubat. Terbuat dosa, taubat. Terbuat, kena kata terbuat. Bukan buat taubat, Tuhan tak terima. Terbuat dosa, taubat. Terbuat dosa, taubat. Tapi buat dosa nanti dulu, buat dosa. Apa mana? Masak, tak cuci. Hitam-hitam. Sampai melekat macam periuk lama ni. Bila kita cuci sampai tepung, sampai menjadi berlubang. Sampai di berlubang, berkarat. Itu benar ron. Itu. Dosa, kemudian daripada dosa. Dan takut olehmu jangan engkau meringankan amal engkau. Jangan meringankan amal engkau. Amal ni dia lebih dua. Amal taat. Jangan meringan-ringan ni, jangan dia ni kena banyakkan amal. Jangan berasa dah cukup amal tu. Yang kedua, amal tu amal maksiat. Tapi dia meringan-ringankan. Benda tu berat, tapi dia tak berasa berat. Dah selalu tunjuk biasa dah. Dah jadi macam tak ada dosa. Ini meringan-ringan. Arab panggil al-istighfar. Meringan-ringankan. Memandang remeh terhadap perbuatan kita buat. Tadi saya baca hadis di pondok. Jadi dalam hadis ada sebut, sahabat menyatakan amalan-amalan yang kamu buat ni, kalau zaman kami, benda tu benda daripada mubiqat. Tapi pada zaman selepas pada tu, dianggap benda tu tak ada apa-apa. Tapi pada zaman Nabi, dianggap mubiqat. Apa mubiqat? Benda yang membinasakan amalan. Banyak benda. Kita tengok perempuan tak pakai tudung, dan anak bini kita tak pakai tudung, tak ada apa-apa. Anak menakan tak pakai tudung, kita tak ada kuasa nak tegur apa. Tudung tu berat dah. Pakai selok ketat, apa semua, teruk kan? Tak semayang. Lagi tu, kita buat tak tahu. Tak kisah. Itu makna kita meringan-ringankan. Itu orang lain. Hak kita sendiri dah juga. Kita memandang remeh terhadap mengaji, terhadap semayang, terhadap aurat. Itu hak kita. Hak orang lain macam tu lah. Adik-beradik kita memandang ringan. Jangan engkau meringan-ringankan amal kau, dan memilih engkau akan makanan yang baik.
pilih makanan yang baik. Dan memilih engkau akan makanan yang baik tempat najis. Apa maksud dia? Dan memilih engkau akan makanan yang baik tempat najis. Wallah alam maksud dia. Kita kadang dia jatuh. Kita ni paling banyak jatuh. Memilih ni seolahnya menganggap. Memilih engkau akan makanan yang baik tempat ni daripada tempat najis. Maknanya di antara makanan-makanan, anggapkan makanan-makanan ini daripada tempat yang najis, kita pilih makanan yang baik tempat ni daripada tempat yang najis. Kita ni makan tak pilih dah. Tak pilih dah. Dia seolah macam kita memilih makanan ni daripada tempat najis. Contoh macam kita cari makanan di sampah-sampah. Kita akan teliti dan memerhati. Kita akan berjaga-jaga bila kita cari makanan di celah-celah sampah. Apatah lagi pada di tempat yang najis. Itu orang tasawuf, dia nak makan, dia nak pilih makan tu seolahnya macam memilih makanan di tempat najis. Itu maksud dia. Dan memilih engkau akan makanan yang baik tempat najis. Seolah-olah yang bila kamu nak makan, kamu pilih makanan tu seolah makanan yang kamu kelah di tempat yang najis. Dan takut olehmu akan nafsu kau yang ada ia antara dua lambung kau. Lambung ni dua bahu kau. Ni lah nafsu duduk dia, duduk di hati. Takut olehmu akan nafsu kau yang ada ia antara dua lambung kau, antara dua bahu kau. Ni lambung. Maka iaitu nafsu itu domain badal dia ni. Maka iaitu mana nafsu itu jadi kayu yang kering atas kau. Jika datang api, segera terbakar ia. Mudah terbakar. Kalau buat maksiat, hati tu, nafsu tu mudah rosak. Jika datang api, segera terbakar ia. Ia nafsu yang diumpamakan kayu yang kering. Dan lagi tiada mencerai nafsu itu akan badan. Nafsu tak pisah daripada badan. Dia nafsu tu, tapi nafsu ni kadang kita panggil nyawa, kadang-kadang kita panggil roh, kadang-kadang kita panggil nafas, kadang-kadang kita panggil jantung. Jiwa apa lagi? Nyawa, roh. Nafsu mutmainnah. Dia akan bertukar nama. Semuanya tempatnya ialah jantung. Sebab jantung tu Al-Latifah Rabbaniyah. Dia jantung tu Al-Lahmatus Sanaubariyah. Jantung hati kita tu, hati kita duk nampak tu, itu Al-Lahmah Sanaubariyah. Dia panggil jantung Sanaubari. Macam jantung pisang tu. Dan di dalamnya ada Al-Latifah Ar-Rabbaniyah. Satu benda yang halus, yang sulit, yang tak nampak, yang dinisbah kepada Tuhan. Kalau hati itu Lahmah Sanaubari itu
tak dipimpin oleh Al-Latifah Rabbaniyah, maka jantung tu nafsu nama dia. Nafsu nama dia. Kalau dilihat kepada hidupnya kita dengan dia, roh nama dia. Dilihat kepada kita hidup dengan dia, tu. Jiwa ataupun nyawa dia bagi. Nyawa dia bagi, nyawa. Sebab tu dia kata duduk di antara dua belikat. Di antara dua belikat, dua lambung. Dan lagi tiada mencerai nafsu itu akan badan. Nafsu tu dia tak pisah daripada badan. Kalau dia pisah, mati lah. Hingga sampai mati. Sebab tu nafsu ni orang tasawuf lebih tekan. Syaitan pisah. Dia musuh kita ni. Nafsu ada mana diri. Nampak tak? Dapat kadang-kadang payah nak baca kitab. Dapat nafsun. Kalau dalam kitab Arab, nafsun. Nak kena fikir macam. Ada pernah nafsun diri. Ada nafsun nyawa. Ada nafsun nafsu. Ada nafsun di mana jiwa. Ada nafsun di mana nyawa. Dia kena tengok dia duduk bahas. Tengok siyaqul kalam dia. Dan boleh kita kata lepas tu ulama kata musuh kita yang paling utama ialah nafsu. Dan kata semua ialah diri kita. Diri kita tu nafsu kita. Dia musuh kita ni apa dia? Musuh kita ni syaitan. Dalam Minhaj Abidin, musuh kita ni pertama syaitan. Yang kedua dunia. Syaitan, dunia. Yang ketiga nafsu. Nafsu. Yang tu lagi nafsu di mana diri. Kewujudan diri kita. Tapi tak apa, kita ambil nafsu. Itu musuh kita. Syaitan, dunia dan nafsu. Boleh tengok dalam Minhaj Abidin lagu mana dia cerita nak lawan tiga musuh ni. Tapi dia kata yang paling payah ialah nafsu. Sebab apa? Nafsu duduk dalam diri kita. Dunia ni tak duduk dalam kita. Dunia tak duduk dalam diri kita. Syaitan tak duduk dengan kita. Tapi nafsu duduk dalam diri kita. Duduk dalam diri kita. Dia tak pisah. Bersalahan syaitan. Sat-sat. Sampai mati. Dia duduk ada dalam badan kita. Bersalahan syaitan. Mencerai ia akan dikau pada bulan Ramadan. Tak Ramadan pun syaitan dia tak duduk kita itu. Dan bulan Ramadan dia kena ikat. Mencerai dia syaitan akan dikau pada bulan Ramadan kerana bahawasanya diikat orang pada bulan Ramadan. Dia boleh cakap bahasa dulu. Kerana bahawasanya syaitan diikat oleh seseorang pada bulan Ramadan. Siapa? Allah. Tapi dia cakap bahasa itu. Jenuh kita nak faham. Kerana bahawasanya diikat orang pada bulan Ramadan. Diikat orang pada bulan Ramadan. Sekian syaitan. Apa? Siapa orang ikat tu? Allah. Tapi dia kata orang. Kita dulu macam tu semua dia kata orang. Malaikat dia kata orang. Malaikat tu apa? Satu orang. Kita ada. Jin. Satu orang. Manusia orang. Dia semua orang ni. Macam kita nak kata apa? Kadang mantik tak dia panggil jenis. Kereta satu kenderaan. Proton Saga sebuah kenderaan. Toyota sebuah kenderaan. Lori sebuah kenderaan. Hari tu kenderaan tu dia panggil jenis. Jadi kalau kita jauhi, kita nama malaikat tu satu orang. Allah pun dia kalau dia buat tadi dia panggil orang, kalau kita dulu. Tapi dia jangan sebut.
Malaikat satu orang yang dicipta oleh Allah seorang. Dan malaikat orang pun. Tapi jangan kita kata memang dia tu. Jin satu orang. Oh, dia sebut satu orang. Lepas tu kadang-kadang untuk duduk banyak pergi dulu, bahasa dulu. Tuhan ni pada azal duduk seorang-seorang. Tuhan duduk seorang-seorang. Dulu tak apa. Lah ni Tuhan seorang. Kita faham kan? Duduk si sendiri dia. Tapi guna dengan seorang. Baik. Syaitan pada bulan Ramadan dia kena ikat. Diikat orang apa? Allah ikat dia pada bulan Ramadan sekalian syaitan. Sedap buat di situ. Syaitan kena ikat ni bukan makna bila syaitan kena ikat ni syaitan tak boleh tipu kita. Kenapa? Ada orang tanya, dah kata syaitan kena ikat orang, kenapa orang tu buat maksiat juga? Kita baca dulu. Kerana bahawasanya diikat orang pada bulan Ramadan sekalian syaitan. Mana syaitan diikat? Dia buat orang. Syaitan diikat. Dan jika dapat orang berbunuh-bunuhan pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan berbunuh orang juga, berperang, dan orang mencuri, orang berzina, minum arak, maka yang dekat itu dia bernafsu, tak suka. Bukan syaitan. Jadi kita jangan kata apa? Bulan puasa syaitan kena ikat. Naksuan pun kena ikat. Naksuan kena diri. Jadi syaitan dah bekaikan dah perangai dia kepada nafsu. Sebab tu kita ni, jadi kata ulama, dalam tak kira nafsu pun, syaitan walaupun diikat, perangai syaitan duduk dekat kita. Perangai syaitan duduk dekat kita. Tabiat ikut syaitan terbawa. Ikut syaitan sebelah bulan. Tak ikut sebulan je. Ikut syaitan sebelah bulan. Satu bulan tak ikut apa mana, tak ikut. Syaitan tak kacau. Satu bulan. Nak jadi apa? Jadi kata ulama, kalau orang buat maksiat juga, mana pun perangai syaitan tu ada. Tabiat syaitaniyah tu ada dekat dia. Tapi kadang-kadang kita mesti tak lagi. Mana apa? Walaupun syaitan kena ikat, tapi nafsu tu ada. Sebab tu orang masih buat maksiat, masih lagi duk berbunuh-bunuhan dalam kita ni. Sebab apa? Walaupun syaitan kena ikut, tapi nafsu tu dididik oleh syaitan. Nafsu. Jadi maknanya nafsu sentiasa ada, setiap bulan ada. Tapi syaitan dalam setahun ada satu bulan dia tak ada. Cuma kalau kita buat juga, panggil syaitan kita dia ikut panggil dah. Dia tak boleh kacau. Syaitan memang kena ikat. Cuma yang ada panggil syaitan dan nafsu kita. Yang duk jadi jahat juga. Nafsu tu ada. Nafsu tu tak ada. Itu yang payah. Syahdan apabila suka dan condong nafsu kepada memperbuat maksiat dan dosa, maka hendaklah engkau ingat akan dia dengan azab Allah dan putus rahmat daripadanya dengan memperbuat maksiat. Jadi sekolah dulu, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam dapat manfaat, dapat memberi kesedaran kepada kita, dan mudah Allah taufik kepada kita pada bertaubat dan juga pada ibadat dan jauh daripada maksiat. Pada dulu insya-Allah umur panjang, saya jumpa pada bulan akan datang. Dan lagi lah bulan depan. Dan lagi. Dan kita main tak ada, tak main. Cuma saya bawa tong bulan puasa macam biasa. Saya bawa tong dah tu ada borang-borang arwah. Siapa yang nak buat arwah, bila infak kat kami banyak mana pun ikutlah. Kita tak tentu mana, dan siapa-siapa nak buat kalau dia banyak, kita akan akan buka puasa. Termasuklah duit tu. Buka puasa, more segala urusan di pondok dan berkaitan dengan Ramadan dan daripada Ramadan. Boleh infak. Kalau nak buat seorang 600 700 itulah, 600 boleh lah seorang.
Kalau nak buat tak mampu, bolehlah bagi kita gabunglah yang lain. Atau bagi berapa ringgit tak apalah, kita campur duit tu untuk program Ramadan. Dan dalam tu ada borang arwah, tuan-tuan tulislah nama Allah. Tuan-tuan tak ambil rugi. Tak ambil rugi. Tulislah nama-nama Allah banyak mana pun. Kalau dan bulan depan. Tak dan malam ni lah. Selalu dulu Haji Yusuf duk pergi. Haji Yusuf duk butik. Tok Imam Miza, dia duk bawa pergi. Kadang orang sini juga pergi pondok. Dekat je. Pagi kami bukan boleh main. Atau pergi pondok. Pergi pondok. Pergi pondok, dia pergi borang orang, dia ambil borang waktan. Waktan banyak. InsyaAllah pekat-pekat lah tolong kami. Dia mau tutup. Tu depan muslimat. Boleh ambil tu selak keng depan tu. Ada retah. Ni lagi situ. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azzatika. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم افتح علينا فتوح العان بالحكمة وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم وخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر صابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.